Okay, dah masuk pukul 3. Go online. Okay, tunggu ada order masuk terus tak? Kalau tak ada, kita tunggu time order masuk. Yes! Okay, order dah masuk. Macam tu lah order masuk. Okay, order petang ni, pukul 3 ni. Macam ni. Macam ni lah rupanya bila order masuk, dia memang kita kena auto accept. Arriving in 3 minutes at 3:00. Memang kena auto accept. Okay, tekan atas ni untuk tengok ambil dekat mana. Okay, collect from mana, hantar ke mana. Semua detail ada kat sini. Jangan lupa tekan show detail ni sebab biasa rumah-rumah flat ke apa ni dia akan tulis kat address detail ni lah, tingkat berapa. Seronok sangat ni tingkat 4 petang ni. Baru lepas makan nak kena manjat dah tingkat 4. Okay, jom kita pergi collect order ni. Let's go. Assalamualaikum. Betul-betul ya. Welcome back to channel Atuk Hunatuan. Yang dah subscribe, thank you. Jadi terima kasih. Yang belum subscribe, yang betul tekan butang subscribe dan yang betul follow di TikTok. Doa atas semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap. Okay, let's go. Tengok Atuk Hunatuan. Okey, geng. Ada order dah masuk kan? Okay, order pertama, display. Okay, sekarang kita pergi pick up dulu. Kalau tengok dekat apps ni, order tinggal collect ke? Tak. Order preparing. So, mungkin kena sidai lah. Mungkin kena tunggu dia siapkan makanan lah. Kalau dah siap, Alhamdulillah kita boleh jalan terus hantar. Tak sabar ni. Nak naik tingkat 4. Okay. Kalau sampai dah kat vendor ni, display jalan senang ni. Tengoklah siap ke tidak. Video kali ni lebih kurang tutorial jugalah. Tutorial 2.0 pula. Sekarang pun FC dah berbeza dengan tahun lepas. FC tahun ni dah ada ambil gambar. Kalau tak boleh deliver. Tak boleh tekan deliver kalau tak ambil gambar. Hantar kat customer. Okay, sampai sini. Tengok dah siap ke belum. Okay, bila dah sampai tu, terus tekan arrive. Then, back. Tengok nombor order 514. Okay, Nah punya order dah siap. Check betul-betul order. Jangan ambil orang lain punya order. 514 dah siap. Okay. Terus tekan. Okay, take foto. Ambil gambar. Okay, ambil gambar, nampak item, nampak nombor dia, settle. Okay, save. Order is ready. Okay, tengok barang semua ada. Okay, semua ada, check. Okay, jom terus hantar ke customer. Tengok alamat betul-betul, baca note betul-betul. Jangan tak baca note. Kadang-kadang notes tu sangat penting. Okay, let's go dulu. Kita hantar order. Jangan tergolek tu dah. Okay, let's go tu. Kita pergi PPR series tulang blok S ni. Baca kan yang cakap lah kan. Jangan nak. Baca lah. Okay, dah sampai dah. Ini laluan cakap tu. Belum sampai betul-betul lagi capek. Blok orang sebelah ni. Blok tu nak cari. Blok tu senang cari. Tapi nak cari rumah dia tu. Susah sikit. Tak tahu tangga yang ni satu. Kalau customer tu bagi instruction kan.
Tangga nombor 2, tangga nombor 3. Senang juga. Tapi itu malangnya tidak. Customer yang ni tak bagi tahu tangga mana ke. Berhenti dekat mana yang dekat dengan tangga dia ke. Tak ada. So nak kena cari sendiri. Ada order dah send dah masuk dah. Belum siap hantar lagi. Pukul 3 sampai pukul 5 rider memang tak ada sangat. Sebab tak ada bonus, tak ada apa Yang biasa ni. Manalah bloknya. Blok ni macam senang justru. Tangga mana nak naik tu yang susah. Blok mana dah jumpa dah ni. Tangga tu yang misteri tu. Yang mana satu. Nak naik sayap yang mana satu. Nak parking kat sini. Memastikan tak kacau orang. Naik dari atas ni. Tak boleh jatuh siapa-siapa kan. Okay, kita tengok betul tak betul ni tangga yang ni. Sebab gayanya tak betul ni. Tu, nak cakap tu. Sini leceh. Ni pun tak betul juga ni. Pusing cari rumah ni. Mana ni? Aduh, ya. Tu tak, sana tak. Kata dah leceh kat sini. Halo, Assalamualaikum. Tangga yang mana satu Berhadapan yang tong sampah. Berhadapan tong sampah. Kejap Okey, adik yang depan Una ni, dia pun sebenarnya nak pergi rumah yang sama dengan Una. Dia pun macam Una terpusing-pusing, tercari-cari tangga yang mana satu. Memang tak sangka betul masa ni. Masa ni memang belum tahu lagi. Berhadapan dengan tong sampah. Sampah pun tak nampak ni. Kat sini memang leceh. Kalau bukan orang duduk sini memang takkan tahulah. Dia berhadapan dengan tong sampah. Tong sampah ni tak nampak. Tu. Tangga yang ada tong sampah. Mana nak parking? Kejing pun sengit-bengit kan. Jalan tingkat 4 nak mencarinya. Okey, betul. Sama tingkat ke sama ni blok ke? Umur 16 ke? Kata tak. Sama-sama terpusing-pusing ke hulu, ke hilir. Last jumpa kat tangga juga. Bukan setakat blok yang sama. Rumah pun sama. Hei, sabar je lah Dunia. Okey, time ni nak tanya dia nombor rumah dia betul tak ni. Lepas tu dia pun jawab ya. Kemudian nak terus dia letak kat situ sebabnya dia tak boleh nak buka pintu untuk ambil ni lah makanan ni. Sebab pintu dia bermangga. Jadi nak ambil gambar tinggal je. Sebabkan penat nak lupa nak tunjuk dengan korang macam mana prosedur drop off tu.
Tak apa. Ada nanti. Kejap lagi ada. Okay, next. Next order. Coffee-licious. Let's go. Okay, geng. Tadi sebabkan dah terlalu penat cari rumah customer tadi. Mengah pula tu naik tangga. Lupa pula nak tekan record. Nak tunjuk macam mana untuk drop pula. Cak tadi dah. Dan drop pula. Ingat lupa nak tunjuk. Tak apa. Sekejap lagi. Time drop nak tunjuk. Ini adalah tutorial gerak yang paling tak relax sekali. Okay. Sini jarang cerita kalau petang. Kalau time peak hour tu adalah sikit. Tapi dia macam dah laju sikit dah sekarang. RM924. Dia tahu nombor order ni. Vendor RM924. Grab RM924. 924. Terima kasih. Yang tadi tag dia. Petang ni semua. Kita main shift ni semua job kami level. Penatnya petang dah nak cedek santai je. Tapi ordernya tu tak santai. Tu yang jadi tak relax tu. Okay. Jangan Una lupa nak tunjuk macam mana nak drop pula. Sebab ni sini okey je rumah daerah je. Tak ada panjat-panjat. Let's go. Kita tahu dia tak customer. Masuk lagi order. Kata dah tak relax. Macam mana nak cedok santai. Order tak relax. Cari rumah customer. Okey, dah sampai. Bila dah sampai. Can arrive. 924. Kemudian tekan delivery order. Ambil gambar. Lagi kat customer. Okey. Macam senang macam ni je. Gambar makanan, ambil gambar alamat rumah dia. Okey, dah. Cukup. Macam tu je. Lepas tu tekan deliver. Siaplah drop. Bagilah star sebab customer ni okey. Dan vendor kita pun okey. Semua star baiknya. Okey. Itu sahaja. Jom ambil next order. Domino pula. Domino mana ni? Domino. Sama sempurna. Tak dia. Collect domino pula. Okay, dah sampai. Domino. Dan ni tutup. Saya kompan parking lah. Tengok siap ke tak. Dan ada benda yang nak share tentang Domino's ni. Sebelum nak share tu kita kena masuk dalam dulu tengok dah siap ke belum. Kita tekan arrive. Siap lagi. Dan 6. Nasi lemak. Nasi 96. Tak ada plastik Tak ada.
Gini-gini je Finding in 6 minutes. Inilah yang Una nak bagi tahu. Beza Domino dengan Pizza Hut. Domino tak akan bagi plastik langsung dekat Raja. Okay? No plastik. Macam ni. Togel-togel macam ni je. Umpah ke, nak tergolek ke, nak apa ke. Memang melampau. Itu je Una boleh cakap. Memang melampau. Okay, let's go. Hantar order kat customer ni. Dekat je ni. Tak Taman Pelangi. Dari sini dekat je. Kat sini cakap dalam 6 minit. InsyaAllah sampai. Let's go. Dah sampai. Mana pintu dia ni? Call dulu. Hello. Hello, ya? Pass to the counter, okay? Number 17, alright. Okay, welcome. Hello. Name number Number 17. 17. Yeah. 17. Okay. Okay, 17. Yeah. Okay. Take photo. Yeah. Wow. Pizza. Okay. Thank you. Thứ này đang để trên bàn đọc bài cùng bên là độ. Okay, siap. Okay, video kali ni Una cuma sharekan tu lah, pick up dan drop macam mana. Tu je lah untuk kali ni. Kali ni memang tutorial Grab driver paling tak relax. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi geng next video. Doakan nasihat selalu, nak doakan korang pun sihat selalu. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam next video. Assalamualaikum dan bye bye.